Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat datang kepada semua peserta Raubah Jiwa pada sesi kali ini. Nanti kita mula buka majlis dulu dengan Umar Kitab Al-Fatihah. Jadi Alhamdulillah, terima kasih kepada semua peserta pada hari ini. Sebelum kemulaan ni sesi keempat adalah sesi Raubah Jiwa kita dengan tajuk pengorbanan tanpa harapan. Terus sebelum mulakan sesi kita ni saya perkenalkanlah dua orang panel kita pada hari ini. Dr. Faizal Faridin, mana yang semua yang mana yang dah tahu yang mana yang mungkin belum kenal saya kenalkan dulu seorang medical doctor yang sekarang bekerja sendiri dan seorang rumah di rumah, merupakan seorang ibu kepada bekas pesakit kanser adrenal neuroblastoma dan juga merupakan seorang pentadabur graduan tontik 3 di bawah Akademi Sinergi dan Yayasan Umi Malaysia. Dan tetamu jemputan kita, terima kasih Encik Ahmad Rizal Fani kerana sudi berkongsi dengan para ibu bapa di sini yang sekarang tinggal di Melawati, betul? KL ya, betul? Saya dengar kan? Dengar kan? Uh, Bekerja sebagai seorang perunding korporat dan strategik bebas. Mempunyai 6 anak. Yang bungsu, Allahyarham Ahmad Rizki, telah didiagnos dengan polydifferentiated chordoma dan telah menghadap ilahi pada 1 Disember 2024. InsyaAllah kita akan ikuti perkongsian dengan Cik Risalah lepas ni ya. So insyaAllah saya pass kepada Ijah. Okay, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, tahniah semua yang hadir malam ni. Sebenarnya yang daftar ramai lagi ya. Tapi ni baru 12 orang ni termasuk termasuk tim Raudah Jiwa kan. Kalau boleh tolong PM kawan-kawan, mungkin ada yang terlupa kan. Mungkin lambat sikit kan. Jadi Alhamdulillah kita sebenarnya dah ke sesi yang keempat Raudah Jiwa ni. Pejam celik kan. Dah 4 kali dah kita bersama-sama dalam halaqah kita ni. Okay. Jadi kalau tengokkan dari bulan 3 hari tu, introduction kita pada bulan 3, saya cerita sikit lah bagi siapa yang baru first time join kita kan. Bulan 3 ialah awal pengenalan lah. Kemudian bulan 4 kita bawa topik syukur. Bulan 5 kita bawa topik uh, tentang apa tu? Tenang dalam berharap. Kemudian bulan ni ialah sesi yang keempat, kita bawa pula topik pengorbanan tanpa syarat. Okey. Jadi saya bagi overview sikit. Halaqah Raubah Jiwa ni kita ada 2 part lah. Part pertama tu biasanya saya akan sharing sedikit kupasan tadabbur ayat pilihan, okey, yang berkaitan dengan tajuk. Dan pada sesi kedua kita akan ada guest speaker, tetamu jemputan. Okey. Jadi setiap bulan akan bertukar-tukar. Jadi harapnya semua join lah. Setiap bulan 1 kali sahaja. Dan insya-Allah insya-Allah bulan hadapan uh, saya bagi teaser sikit lah, bulan hadapan kita akan buat secara hybrid. Yang mana yang ada di sekitar Negeri Sembilan Seremban dekat dengan office Cakna tu boleh hadir secara fizikal. Yang mana yang jauh boleh masuk online lah seperti biasa. Dan insya-Allah bulan 8 pula kita nak pergi satu level lagi, kita nak buat secara fizikal. InsyaAllah. Okay. Nanti kita akan update lah dari masa ke semasa. Harap ada dapat support lah daripada semua dekat sini. Okay. Sebelum saya mula, saya ambil masa sikit ya. Saya nak promote ada hadiah untuk siapa yang dah receive balang syukur Cakna. Bagi setiap orang yang datang Raudah Jiwa kan setiap bulan ni, ada sebab kenapa kami minta alamat dekat Google Form tu, sebab kami akan menghantar balang syukur sebagai hadiah kepada semua yang hadir. Okey? Harapnya semua dapat kongsikan alamat masing-masing. Dan setakat ni Alhamdulillah saya nak share sikit, dah 27 orang penerima balang syukur Cakna. Jadi saya nak war-warkan lah bagi siapa yang dah menerima dan dah mula menggunakan balang syukur tu bersama keluarga ataupun guna sendiri ke, tak ada masalah. Boleh sharekan feedback anda. Tak kisahlah feedback tu dalam bentuk video ke ataupun penulisan ke ataupun gambar ke. Bagi je feedback tu pada saya ataupun mana-mana tim Raudah Jiwa. Dan kongsikan bagaimana balang syukur tu
membantu anda dalam nak menerapkan rasa syukur dalam keadaan diuji sekarang ni kan. Okey? Dan bagaimana ia membantu anak anda jugalah. Okey. Lepas tu, siapa yang kongsikan feedback ni? Ataupun kalau ada cabaran, maksudnya tak dapat lagi nak guna betul-betul balang tu sebab ada cabaran lah nak guna macam tak ada masa ke ataupun selalu terlupa ke, share juga feedback tu sebab kami nak tahu macam mana nak membantu anda. Okey? So, siapa-siapa je yang share feedback ke, testimoni ke, cabaran dalam tak boleh nak mula balang syukur ke, tak apa, apa-apa saja feedback kami terima dan anda akan menerima hadiah dari pihak Cakna. Okey? Dan hadiah tu insya-Allah kami nak berikan buku buku pula buku apa kita panggil Dania? Buku macam positif positif Hmm. self-help book lah. Gitu. Okay. So please grab sebab buku pun dari penulis-penulis yang bestseller lah insyaAllah. Okay. Alright. Okay. Rasanya kita boleh mula. Jadi saya bawakan hari ni. Bolehlah ke next slide, Nashita? Oh ya, sebelum tu, saya baru baca yang Cik Syah tulis ni. Kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah pada uh, arwah adik Nisa yang meninggal dunia semalam ya, semalam. Okay, kita take a moment. Kita sedekahkan Al-Fatihah untuk arwah Khairul Nisa. Okay. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga keluarga arwah tabah menghadapi ujian ini. Okay. Kembali kepada topik kita malam ni. Jadi inilah ayat pilihan saya lah untuk sesi Raudah Jiwa malam ni. Dari surah As-Saffat, bolehlah tengok juga dekat phone masing-masing ke ataupun siapa yang ada terjemahan yang sendiri ya. Okey, ini saya bacakan sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Okey, yang bermaksud maka ketika anaknya itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Anaknya menjawab, "Wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah, ayah akan mendapati daku dari orang-orang yang sabar." Ini dari ayat 102. Okey, ayat ni biasa kan kita dengar Dania kan? Kalau kalau bulan Zulhijjah je mesti kita jumpa ayat ni eh. Kalau baca Quran pun memang banyak ni lah kita kita banyak jumpa cerita antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kisah ni kan. Okey, next slide please. Alright, jadi setiap kali kita nak tadabbur satu-satu ayat tu, kita tengok dulu apa maksud ataupun message dari ayat tu sendiri. Allah nak sampaikan apa dekat kita sebenarnya? Apa yang Allah cerita pada ayat tu. Jadi kita boleh cangking satu persatu lah ayat tersebut tu, pecahkan kepada pecahan yang kecil. Jadi kita akan nampak lah kalau dekat sini, message-nya ialah maka ketika anaknya itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya. Maksudnya pada waktu ni Nabi Ismail tu dah besar sikit lah. Besar sikit maksudnya dah boleh bersama-sama dengan ayah dia lah untuk berusaha bersama-sama dengan ayah dia. Maksudnya bukan kecil lah kan? Bukan kecil sangat. Jadi Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anak kesayanganku." Jadi dekat sini kita tengok kalimah Nabi Ibrahim sebut ni penuh dengan kasih sayang. Dan kalau rakan-rakan semua ingat lagi kisah Nabi Ibrahim ni lama nak dapat anak Uh, apa tu Nabi Ibrahim kahwin dengan uh, Siti Sarah kan? Siti Sarah sekejap. Nabi Ibrahim kahwin dengan Siti Hajar kan? Siti Hajar. Saya terbalik ke dan ya? Terbalik pula saya ni. Jadi Siti Sarah kan? Kahwin dengan Siti Sarah tapi tak dapat anak kan? Betul?
Dia kahwin dengan Siti Sarah, lepas tu baru dia kahwin dengan Siti Hajar. Betul. Terima kasih Encik Rizal. Dia mula-mula kahwin dengan Siti Sarah, tapi tak dapat anak bertahun-tahun lama kan. Jadi Siti Sarah ni dia ada hamba, dia ada seorang hamba namanya Hajar. Maka Siti Sarah ni hadiahkan Hajar kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim kahwin pula dengan Hajar. Dari Hajar itulah dapatnya anaknya yang Nabi Ismail. Okey. Kemudian kita pun tahu cerita uh, di mana Allah memerintahkan Nabi Ibrahim meletakkan Nabi Ismail yang masih kecil baby masa tu di padang pasir bersama ibunya, Siti Hajar kan. Jadi mereka pun tinggallah dekat padang pasir tu. Nabi Ibrahim patah balik kan. Jadi setelah bertahun-tahun lamanya, inilah baru Nabi Ibrahim bertemu dengan anak kesayangannya tu tadi. Jadi boleh gambarkan betapa kasih sayangnya kepada anaknya setelah bertahun-tahun menunggu zuriat dan bertahun-tahun tak jumpa. Tiba-tiba Nabi Ibrahim dapat mimpi pula kan. Aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu. Dan mimpi Nabi ni kita tahu bukan sekadar mimpi kosong. Maksudnya itu adalah wahyu, itu adalah perintah Allah. Dan perintah pula adalah sangat berat. Bukannya nak suruh korbankan barang ke apa, tapi Allah perintah untuk mengorbankan anaknya sendiri yang disayanginya, yang dah lama dia tunggu kan. Okay. Jadi Nabi Ibrahim pun terus tanya pada anak kan, fikirkanlah apa pendapatmu pada uh, mimpi ayahnya tadi kan. Jadi dekat sini kita nampak Nabi Ibrahim nak pastikan anaknya tu benar-benar soleh, benar-benar boleh sabar dengan apa yang dia ceritakan. Okey? Dan anaknya menjawab, "Wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu." Nampak tak dekat situ? Uh, Nabi Ismail tak membantah pun, sebab Nabi Ismail tahu mimpi ayahnya itu adalah wahyu, dan wahyu itu merupakan perintah Allah. Jadi perintah Allah ni mesti dijalankan. Maksudnya nampak kan taatnya anak tu dan betapa takwanya anak tu. Walaupun takut apa semua, tapi dia percaya kan, percaya pada ayah dia dan percaya kepada Allah kan. Dan yang terakhirnya ialah insya-Allah ayah akan mendapati daku dari orang-orang yang sabar. Okey. Dari situ kita dapat tengoklah uh, bila benda yang di depan yang kita belum pasti lagi, kita sebut insya-Allah. Dan Allah pun memang meletakkan dalam ayat-ayat Al-Quran kan, maksudnya benda yang kita tak sure, kita mesti kena sebut nama Allah. Dengan izin Allah kan, insya-Allah. Ayat akan mendapati daku dari orang yang sabar. Dan jadi perkara yang ni berat kan, tapi dia kata insya-Allah dia sabar. Bila ditimpa musibah, maksudnya Allah nak kata kat kita, kita pun sabar, kena sabar. Setiap kali musibah yang berat datang, apa yang kita kena buat ialah bersabar. Dan kalau nanti sahabat-sahabat kemudian lah, nanti esok ke, belik balik ayat sebelum-sebelum ni kan, sebab ini ayat 102. Ayat sebelum-sebelum ni ada Allah menyatakan Allah akan uh, makbulkan doa Nabi Ibrahim yang anak-anak ni, dan Allah akan kurniakan seorang anak yang sabar. Allah dah mention dah sebelum tu. Jadi dekat sini membuktikan memang Nabi Ismail tu seorang anak yang sabar. Okay, next slide please. Okay, bila kita dah boleh grab dah apa message Allah dalam ayat tu, kita kena reflect pada diri kita. Jadi peringatannya ialah apa? Apa peringatan untuk kita ni? Kita yang tengah baca ni, kita yang nak tadabbur ni, kita yang kena ambil peringatan, bukan orang lain. Jadi antara peringatannya ialah kita semua ni sebenarnya kan, kita semua, saya, Dr. Dania, Dr. Syairah, semualah Encik Rizal, Puan Intan, kita semua ada Ismail dalam hidup kita ni. Perkara yang kita cintai dan kita tak nak lepaskan kalau boleh kan. Kita rasa itu milik kita. Kita semua ada Ismail masing-masing lah. Dan Ismail saya dengan Ismail Nashita mungkin lain Ismail Dania lain pula kan. Maksudnya kita semua berlainan lah. Lain. Dan Allah peringatan kedua Allah mengambil sesuatu tu dari kita bukan sebab benci. Tapi Allah nak kita tu kembali uh, back to fitrahnya, iaitu mencintai Allah. Kembali mencintai Allah lebih daripada kita cinta perkara lain lah. Okay? Dan peringatan yang ketiga ialah uh, taat itu bukan hanya pada perintah Allah yang mudah-mudah je. Bila kita cakap perintah Allah susah ke, tak masuk akal ke, walau susah macam mana, sukar pun kita kena taat. Itu namanya kalau perintah Allah kan. Walaupun kita rasa tak logik lah perintah ni, tapi still kena ikut juga. Bila kita ikut,
perkara tu jadi ibadah, dapat pula pahala kan. Dan perintah Allah, kalau Allah suruh tinggalkan apa-apa, kalau kita tinggalkan pun dapat pahala. Macam tu kan. Semuanya jadi ibadah kalau kita follow, okey? Jadi peringatan untuk kita semualah, maksudnya kita mesti letak cinta Allah tu di tempat yang pertama. Kita ni kadang-kadang banyak lupa kan. Mungkin kita pernah pernah letak Allah tu dekat tempat pertama, tapi tiba-tiba bila kita kahwin, tiba-tiba husband pula naik ranking atas kan. Lepas tu tiba-tiba kita dapat anak, anak pula naik ranking atas atas kan. Bila kita kerja, kita dapat duit, harta, position, jawatan, benda tu berubah-ubah kan. Jadi kita kembalikan balik kepada yang asal, insya-Allah. Okey. Okey, seterusnya. Okey. So, bila kita dah tahu dah apa yang nak diambil peringatan dari ayat tadi, kita reflect juga. Bila kita baca ayat ni, kita rasa apa ada tak something yang jadi penawar untuk kita ataupun menyedarkan kita apa-apa ke kan? Kita kena check balik. Sebab Allah yang sebut kan, ayat Al-Quran semua tu adalah penawar juga. Selain daripada petunjuk, ayat Al-Quran juga penawar untuk kita. Jadi kita boleh ambil dari setiap ayat tu apa penawar di sebaliknya. Okay. Kalau kita tengok ayat tadi kan, rasa tak beratnya jiwa kan bila bayangkan diri tu diuji macam tu. Maksudnya kena korbankan anak sendiri. Rasakan berat tu kan. Kita pun tak sanggup kan. Dan kita juga sedar bahawa kita ni selalu ingat anak tu, harta, jawatan semua tu milik kita sendiri. Sedangkan semua tu Allah yang bagi. Semua tu pinjaman kan. Dan kita juga sedar yang kita terikat dengan dunia sebenarnya. Memang kita tak boleh nak nafikan. Especially hari ni kan, banyak yang kita terikat dengan dunia. Lepas tu kita terlalu nak kawal, kita nak miliki semuanya kan. Macam semuanya macam tak pernah cukup kan. Kalau orang ada, kita pun nak ada juga kan. So sebenarnya keterikatan kita dengan dunia tu. Jadi sebenarnya Tuhan tu nak kita semua belajar ni melepaskan. Melepaskan tu dengan takwa lah. Melepaskan sebab kita tahu siapa pemilik yang sebenar kan. Jadi Ismail kita tu mungkin bukan anak. Macam dalam kisah ni anaknya kan. Tapi Ismail kita mungkin perkara lain kan. Okay, next. Jadi bila kita dah tengok mesej Allah, kita dah ambil peringatan, kita dah ambil penawar, kita dah tahu apa kita rasa, apa kesedaran yang kita dapat, maka seterusnya kita kena bertindak. Okay. Antara tindakan yang kita boleh buat ialah kita kena selalu muhasabah diri lah. Ni yang orang panggil reflection. Muhasabah lah balik. Apa Ismail yang ada dalam hidup kita tu, yang kita rasa susahnya kita nak lepaskan kan. Macam ini aku punya lah, tak boleh nak lepaskan kan. Tak boleh. Kita kena learn to let go, detach daripada benda-benda yang sebenarnya mengikat kita dari cinta kepada Allah tu. Okay? Maksudnya bukannya kita kena lepaskan semua, buat tak tahu, tak lah. Maksudnya perkara-perkara yang dunia ni kita jangan letak dekat hati lah. Kita pegang kat tangan cukup. Jadi bila nak lepaskan dia senang. Bila benda tu masuk ke hati terlalu dalam kan, tu yang bila nak lepaskan dia jadi amat sukar. Okay? Especially benda-benda yang material dan sebagainya kan. Okay. Yang kedua ialah latih hati untuk redha. Jadi kita latih diri, kita ucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun bila mana kita diuji. Itu maksudnya tanda penyerahan kita kepada Allah lah. Sesungguhnya dari Allah kita datang, kepada Allah kita kembali. And then belajar melepaskan, maksudnya kurangkan genggaman pada dunia tu. Jadi hidup lebih ringan dan tenang. Okay. Dan yang keempat ialah yakin kepada Allah. Apa yang dilepaskan kerana Allah, pasti Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Okey, itu janji Allah. Okey, yang seterusnya saya akhiri dengan doa. Doa ketika ditimpa musibah. Jadi tadi satu ialah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan kita boleh tambah lagi lepas ni, setiap kali kalau ada musibah berlaku, tambah doa lagi satu ni. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu maksud dia, ya Allah kurniakanlah padaku pahala dalam musibah yang menimpaku dan berikanlah aku ganti yang lebih baik daripadanya. Okey? Ini doa Nabi Muhammad yang ajar kepada Ummu Salamah. Bukan, Nabi Muhammad ajar. Ummu Salamah dengar Nabi Muhammad ajar kepada sahabat doa ni. Kemudian Ummu Salamah amalkan doa ni apabila
suami Ummu Salamah meninggal dunia. Jadi dan Allah menggantikan suami yang jauh lebih baik dari itu, iaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Okey, jadi kita boleh amalkan doa ni. Semoga Allah gantikan apa yang hilang dengan sesuatu yang lebih baik, jika tidak di dunia, tapi di akhirat nanti, insya-Allah. Okey, saya rasa sampai kat situ saja sharing saya. Okey, ada apa-apa ke nak ni? Ada apa-apa nak tambah ke siapa-siapa? Oh, saya baru baca dekat ruangan komen ni. Uh, Puan Eja kata Alhamdulillah, syukur dah dapat cantik. Okey, nak guna sayang. Dah dapat balang syukur ya Puan Eja. Okey, jangan sayang-sayang, nak guna, kena guna. Kalau sayang, kena guna. Macam tu. Okey. Sebabnya kita nak ah, ibu bapa sekalian dapat manfaat lah dari balang tu. Balang tu sebenarnya ah, tools. Tools ni apa? Kita panggil alat. Alat je untuk bantu kita ah, mm, menghitung nikmat dalam hidup kita. Okay? Sebab kadang bila kita dalam keadaan yang sukar, dia jadi susah. Susah nak bersyukur. Nak bersyukur tu susah. Bila kita tengah senang, memang senang kita cakap Alhamdulillah, syukur gitu kan. Tapi bila kita tengah susah, ah, rasa kan, susahnya nak teringatkan nikmat pun susah bila kita tengah diuji kan. Padahal nikmat tu banyak sangat. Jadi itu yang saya nak bantu, nak latih kita semualah. Supaya kita ni later on kita dah terbiasa bersyukur. Jadi bila di saat kesusahan menimpa pun kita tetap bersyukur. Kita tetap boleh ingat nikmat-nikmat yang dah terlalu banyak Allah bagi dekat kita, dan kita tak terlalu fokus pada ujian yang satu tu. InsyaAllah. Okay? Semoga bermanfaat untuk semua. Jangan lupa share feedback. Jangan lupa share cabaran anda menggunakan balang tu. Sebab nanti dapat hadiah buku. Kan Dania kan? Nanti kita kena beli buku tu. Nak beli berapa tak tahu ni. Tengok dulu kan Okay. Okay, saya rasa tak ada apa. Tak ada apa-apa tambahan. Tak ada soalan ke apa kan? Rasa semua faham Maaf kalau sharing saya laju sikit sebab nak kejar masa Seterusnya kita ada sharing yang istimewa ni. Ni pertama kali kita ada sharing dari kaum bapa. Okay, terima kasih kami ucapkan sebab Encik Rizal sudi berkongsi dengan kita semua. Jadi, boleh pinkan boleh pinkan ni kot video Encik Rizal. Okay, Dania nak jumpa Encik Rizal ke Terima sekarang? kasih Jam usian tadi, tadabbur ayat tadi. Sekarang saya nak jemput Cik Rizal lah untuk apa, sama-sama berkongsi lah apa yang nak sampaikan Okay, jemput Cik Rizal. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أما بعد. Terima kasih kepada tim Rabah Bima, Dr. Faizah. Terima kasih Puan Dania. Terima kasih kerana sudi menjemput saya. Hari ini pertama kali ya, sebelum ni wife saya je kan. Okay. Saya pun terkejut tiba-tiba dia cakap Dr. Faizah nak jemput masuk dia kata. Sebab sebelum ni Cik Syah je lah yang masuk kan. Okay, hari ni ada dua kumbang lah Cik Syah, kita dua. Betul, kasihan sebab tak ada kumbang dalam ni. Kita nak ramaikan lagi. Okey, Alhamdulillah saya sebenarnya bukan, saya tak rasa saya orang yang tepat lah ataupun orang yang terbaik untuk berkongsi sebenarnya, sebab kalau kita rasa kita hebat diuji, ada lagi orang yang terlebih dahulu daripada kita yang diuji. Okey, kalau kita rasa apa yang kita lalui itu dah dahsyat sangat, ada orang yang lebih daripada itu. Okey. Malam ni saya dibagi tajuk berkenaan dengan pengorbanan tanpa syarat. Okey.
Um, ada yang tak dengar ke suara saya? Semua dengar tak? Dengar clear? Dengar Dengar, insyaAllah. dengar. Jelas? Takut ada yang tak clear. Okey. Tajuk yang dibagi pada saya malam ni berkenaan dengan perbuanan. Dalam Dah. connection tak okey kot Maybe connection kot. Kita tunggu sekejap. Okay, dah. Encik Rizal, ada ke tu? Maaf, connection terputus. Masuk semula. Kejap ya, doktor. Okey. Beres. tu dia. Sorry. Ah, Biasa. Ah, sila. Okay. kita pakai Telkom Digi je ni lah. Kena ganti tempat duduk kat ni Puan Intan punya. Puan Intan nampak stable sikit punya connection tu. Ada penyelamat dia kat sini. Nasib baik ada penyelamat. Tak apa, kalau tak okey nanti dia tolong selamatkan saya. Okay. Okey. Berkenaan tajuk yang dibagi pada malam ni, tadi ada 2 ayat yang saya mulakan lah. Sorry, doktor. Kita tukar phone je. Okay, boleh. Sila. Masuk sini lah. Okey. Saya rasa ada gangguan dengan saya punya earbud tu. Okey. So, dengar tak? Dengar. Okey. Tadi ada 2 ayat yang saya bacakan. Yang pertama tu berkenaan dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan yang kedua berkenaan dengan wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wal naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. 2 ayat ni sebenarnya kita ni Allah jadikan sebagai, nak kita jadi apa sebenarnya kan? Allah nak kita jadi hamba. Ramai kita ni yang daripada ujian yang kita lalui, okey, ni pengalaman saya lah daripada apa yang saya belajar. Sebab saya banyak dididik oleh Allah ni dalam tempoh perjalanan tu terlalu banyak. Kalau nak dikongsi tu terlalu banyak. Tapi saya cuba ringkaskan supaya sesuai dengan semua pihak boleh faham dengan mudah. Pertama sekali, kadang kita rasa kita manusia. Kita dijadikan sebagai manusia. Bila manusia ni kita banyak perasaan, banyak emosi, banyak memikirkan. Yalah, namanya manusia diberikan nafsu, banyak keinginan. Kita mesti bila dapat anak, kita dah mula plan anak kita nanti macam mana. Terutama pula macam saya, anak lelaki yang bongsu. Okay? Allah bagi tu daripada kecil cukup menyenangkan. Tiba-tiba diuji dengan kanser. Yang mana kita ni, anak saya tu masa tu mula kata myeloid sarcoma. Okay? Bila dah pergi HPKK, buat bone marrow, oh bukan myeloid sarcoma. Sebab apa? Tak ada kanser dalam darah, tinggal sarcoma. So, jadi protokol yang digunakan tu Ewing sarcoma. Okay? Lepas tu dah lebih kurang 5 bulan lebih dekat ICU. Dah dia punya penyakit tu chemo resistant pula. Then buat biopsi lain, baru dapat tahu, okay, kordoma. Kordoma ni pula dia ada beberapa type dia. Yang mana anak saya ni kategori yang agresif lah. Dia ada 2. Satu dedifferentiated kordoma, satu lagi polydifferentiated kordoma. So yang mana very agresif. Jadi bayangkan kita daripada mula dibagi tahu myeloid sarcoma, Ewing sarcoma, lepas tu kordoma. Jadi sebagai parents ni dah tentulah kita akan ada perasaan yang pada masa tu kita apa ni sebenarnya? Faham tak? Okay. Jadi di sini saya banyak belajar lah sebenarnya. Kita banyak bermain dengan perasaan, terutama bila jadi mak bapak ni, samalah dengan parent-parent yang lain.
kita akan bermain perasaan, terutama sekali bila anak sakit diuji pula dengan isu keuangan. Dan bertambah lagi satu hal, sebab apa, rawatan kanser ni semua mahal. Terutama yang berada di SPKK ni, kita tahu semi government, memang dalam kepala ni bil kita duk fikirlah bil akan naik. Itu belum lagi ada yang kena beli ubat yang tak ada dekat hospital. Jadi benda-benda ni, benda-benda yang mengganggu jiwa dan menguji fikiran kita dan juga jiwa kita. Jadi di situ kita belajar bagaimana nak hilangkan rasa-rasa ni supaya kita boleh fokus dengan usaha untuk merawat anak kita. Okay? Jadi kebanyakan saya rasa pengalaman parent-parent lain pun sama. Sebab apa? Bila kita diuji ni, kita tak tahu dengan siapa nak cakap, dengan siapa nak bertanya. Sebab bukan semua orang, kalau penyakit demam, penyakit-penyakit yang biasa tu banyak. Tapi dia penyakit yang mana melibatkan kanser ni pula, dia ada jenis-jenis kanser pula. Kadang kita sembang dengan yang parents anak ada leukemia, tak sama dengan anak yang ada sarkoma, anak yang ada macam anak saya kodoma lagi lah. Anak saya ni the only one dalam Malaysia ni, sejarah dia seorang setakat ni. Okay? Jadi kita kena cari maklumat sendiri. Okay. Jadi di situ pertama sekali yang saya belajar adalah bagaimana kita memudahkan doktor. Itu yang pertama sekali. Saya cakap dengan wife saya kata, kita kena mudahkan kerja doktor. Sebab kita faham, bila melibatkan kanak-kanak ni, doktor dah terbiasa sebenarnya. Bila parents ada anak sakit, dia akan datang jumpa doktor, dia akan serahkan 100% beban untuk merawat anak tu kepada doktor. Jadi dia akan letak beban tu sepenuhnya sebenarnya. Sebab itu kita tengok, minta maaf, ada parent-parent yang tak dapat nak kawal emosi, marah doktor, tak boleh terima apa doktor cakap dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dia letak doktor mesti rawat dan sembuhkan anak dia. Tapi kita lupa sebenarnya doktor tak boleh menyembuhkan. Doktor hanya membantu merawat. Jadi saya pesan pada wife saya, kita kena mudahkan doktor. Sebab apa? Doktor pertama sekali dalam bidang medik ni terminologinya macam-macam. Dia belajar dalam bahasa Inggeris dan sebagainya. Jadi bila dia nak menerangkan kepada kita, nak mudah dalam bahasa yang mudah, kadang-kadang tak capai maksud. Sebab dia nak mudahkan terminologi yang dia belajar tu dengan nak terangkan pada kita ni, kadang tak capai maksud. Bila tak sampai maksud ni, dia akan berlaku miscommunication. Itu biasa berlaku. Jadi saya pesan pada wife saya, kita kena tingkatkan ilmu kita, kita kena dapatkan banyak maklumat supaya bila doktor bercakap, kita faham. Jadi kita tak wujud miscommunication. Dan alhamdulillah benda tu berjalan lancar lah. Jadi berbalik kepada tajuk pengorbanan tanpa syarat ni, sebenarnya apa yang saya nak kongsikan lah. Ujian yang Allah bagi pada kita ni bukan dengan niat yang tidak baik. Sebab ramai orang bila diuji, dia down. First kali, dia down. Okay? Ujian ni untuk membuatkan kita lebih baik. Hidup kita lebih baik sebenarnya. Hidup kita lebih positif. Okay? Positif sebab apa? Sebab adanya keyakinan kepada Allah tu. Sebab kita, yang saya jumpa ramai, bila diuji, dia down, dia tak tahu apa nak buat, nak tercari-cari bagaimana nak dapatkan kekuatan, okay? Macam mana nak rasa positif dengan ujian yang Allah bagi ni. Mungkin pada malam ni bolehlah saya kongsi sedikit macam mana saya lalui dan apa yang saya faham. Mungkin setiap daripada kita tak sama, tetapi mungkin daripada perkongsian ni kita boleh tengok di mana kita boleh sama-sama cuba faham apa sebenarnya Allah nak pada kita. Sebab setiap hari kita fikir apa yang kita nak, tapi kita lupa sebenarnya Allah nak apa pada kita. Jadi daripada 2 ayat yang saya bacakan ni, Allah dah jelaskan Allah cipta jin dan manusia tu untuk menjadi hamba. Maksudnya hidup kita ni bertuhan. Kita ada Tuhan yang menciptakan kita. Kita ada Tuhan yang meletakkan takdir dia kepada kita. Mana hidup kita ni, setiap orang kita duduk di bumi yang sama tetapi dalam dunia yang berbeza. Sebab takdir dunia kita ni
bergantung kepada apa yang Allah dah tulis kepada kita. Dr. Faizah ada dunia Dr. Faizah. Okay. Saya ada dunia saya. Isteri saya pun dia ada dunia dia. Walaupun kita hidup berumah tangga, tapi masing-masing ada dunia masing-masing. Sebab takdir kita tak sama. Walaupun kita hidup serumah, tapi takdir kita tak sama. Takdir anak kita tak sama. Tapi Allah beri jaminan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tak akan uji kita melainkan apa yang kita mampu. Okay. So daripada dua ayat ni, Allah nak kita jadi hamba. Dan Allah jamin kepada kita. Bukan sekadar untuk menentukan sama ada kita ni hamba atau tidak. Allah sebut daripada ayat walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, Allah kata demi sesungguhnya kami akan menguji. Okay. Kamu dengan sedikit perasaan takut dan kelaparan, okay. Dan Allah kata kekurangan harta, kekurangan jiwa, maksudnya kematian, okay. Serta kekurangan tanaman. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yang menariknya ayat ni, Allah jamin kita pasti diuji. Sebab itu saya kata setiap kita takdir tak sama, ujian kita tak akan sama. Okay. Ada yang diuji anak sakit, diberi kesembuhan. Ada yang diuji anak sakit, tidak diberi kesembuhan. Tetapi daripada setiap ujian ini, Allah yang lebih tahu apa yang dia nak kepada kita. Cuma kita kena cari, ambil tahu dan faham. Okey, nak ambil tahu dan faham tu macam mana? Dah pasti kita kena pergi kepada Tuhan yang menentukan takdir kita. Tuhan punya takdir. Sebab tu Allah kata, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah yang berkuasa atas setiap takdir ni dalam kekuasaan dia. Ini sebenarnya yang melibatkan rukun iman kita lah. Okay, rukun iman kita. Rukun iman kita ni ada 6. Okay. Yang kelima adalah beriman kepada qada dan qadar. Yang lain kalau kita sebut rukun iman, semua orang saya rasa dengan steadynya akan sebut okey, beriman kepada Allah, beriman pada kitab, pada Rasul dan sebagainya. Tapi bila datang kepada bab qada dan qadar, dia kalah. Okey. Itu selalu yang berlaku. Dah bukan kita tidak cukup rukun iman kita tu, qada dan qadar ni. Kita tambah pula satu lagi rukun iman lain. Kita beriman kepada diri kita sendiri. Okay, dah jadi 7 rukun iman dah kita. Itu yang banyak. Kalau kita cuba cek diri kita lah. Ini daripada apa yang saya lalui, saya rasa, wah betul. Sebenarnya kita dah beriman kepada diri kita. Kita rasa kita lah yang akan menentukan itu dan ini. Kerana usaha itu dan ini menyebabkan benda itu sepatutnya berlaku. Sebagai contoh, kita dah bawa anak kita buat rawatan dan sebagainya, anak kita mesti sembuh. Kita lupa sebenarnya takdir kita tu bukan pada kita. Takdir kita tu ada pada Allah. Jadi kita kena memahami sebab melalui pengalaman saya, bila kita bersembang dengan kawan-kawan dekat hospital, masa anak kita dekat ward dan sebagainya, banyak yang mengadu kenapa saya diuji begitu. Itu persoalan yang timbul. Kenapa saya? Sebab penyakit ni dia datang mengejut. Okay? Kita dapat tahu anak sakit ni biasa mengejut lah. Dan macam anak saya very drastic. Jadi bila kita bersembang dengan kawan-kawan, semua sebut, kenapa saya? Saya sampai tak boleh fikir kenapa saya. Okay? Jadi kita pada saya lah, kita kena belajar memahami siapa kita, siapa Allah sebenarnya. So daripada ayat ini, kita kena faham kita ni sebenarnya hamba. Jangan jadi manusia semata-mata. Allah cipta kita sebagai manusia untuk jadi hamba. Tapi banyak kita sekadar jadi manusia tapi tak jadi hamba. Bila kita tak jadi hamba ni, kita tak boleh nak redha dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita. So sedikit perkongsian berkenaan dengan ujian ni. Tadi Dr. Faizah ada bacakan tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Okay? Sebenarnya intipati daripada ayat tu adalah menjadi hamba. Okay. Allah ciptakan semua makhluk, nabi-nabi sebelum ini, Nabi Muhammad dan sebagainya ni, dengan tujuan satu saja, untuk fahamkan kita jadi hamba kepada Tuhan. Bagaimana Nabi Musa disuruh bercakap kepada Fir'aun untuk menjelaskan Fir'aun itu hamba, ada Tuhan yang maha berkuasa. Okay, sebab Fir'aun kan dia mengaku dia Tuhan kan. Jadi sama juga dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.
sebenarnya intipati di antara Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim tu adalah hamba. Menunjukkan kita ni adalah hamba. Bila hamba ni, kita banyak belajar tentang perhambaan. Tapi mungkin kita kurang tentang kehambaan. Sebab perhambaan ni kita banyak tengok cerita-cerita hamba. Kan? Orang kulit hitam dijadikan hamba. Zaman Rasulullah dicerita tentang perhambaan. Sebenarnya Allah nak fahamkan kita konsep kehambaan ni apa. Bila jadi hamba, kalau Tuan kata tak ada makanlah hari tu. Kalau Tuan kata berjemur tengah panas lah. Kalau kata Tuan pukul, dia tak boleh buat apa sebab dia tak merdeka. Okay? Jadi bila jadi hamba ni, kita kena terima apa saja. Kalau Allah kata kita jatuhlah. Kita matilah. Maksud dia macam tu. Maksudnya kita tak boleh ada perasaan kepada Allah. Mas faham tak? Maksud saya nak beremosi, nak marah kepada Allah kenapa diuji kita begitu begini, tak boleh ada sebab kita hamba. Bila hamba ni kita tak merdeka dan kita tak boleh question apa-apa kepada Allah. Okey. Jadi kita nak kena bila menghadapi ujian ni pada saya kita kena benar-benar faham siapa kita, siapa Tuhan kita. Sebab Allah ni dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia tidak akan zalimi kita kerana dia dah beri jaminan dia tak akan uji kita melainkan apa yang kita mampu tanggung. Dan matlamat Allah uji kita tu yang disebut dalam ayat tadi wabasyiris sabirin, supaya kita jadi orang yang sabar. Sebab apa? Allah datangkan berita gembira kepada orang-orang yang sabar ni dalam dua keadaan. Bila kita lalui proses, kita akan dapat kegembiraan di dunia dan juga kegembiraan di akhirat. Sebab masa saya lalui ujian anak saya ni, saya tak faham kenapa Allah tak bagi saya satu perasaan sedih. Itu saya tak sedih. Anak saya sakit tu saya tak sedih. Saya berusaha untuk rawat anak, tapi saya tak ada perasaan sedih tu sampai isteri saya marah saya. Kadang saya boleh bercakap bergelak-gelak lagi dengan kawan saya. Kawan saya tanya, duit dah cukup ke nak pergi Singapura? Saya kata, cukup apa? Memang tak cukup lagi. Saya sembang telefon sambil ketawa. Saya masuk, wife saya dah cebik muka. Marah saya. Duit tak cukup lagi, sembang boleh macam tak ada masalah. Tapi sebab saya rasa yang memberi sakit tu Allah, yang menyembuhkan Allah. Okay? Yang bagi jalan pun Allah. Bukan kita sebenarnya. Kita ni sekadar lalui proses. Dan Allah nak tengok sama ada kita sabar atau tidak. Dan Alhamdulillah, masa saya lalui itu saya tak banyak fikir pasal anak saya. Saya banyak fikir pasal anak orang lain. Sebab saya terfikir macam mana orang lain lalui proses. Saya terfikir macam mana saya, sebagai contoh, bila anak saya dapat rawatan dekat Singapura, buat proton terapi, saya fikir macam mana orang daripada kampung, okay, orang daripada luar bandar, kalau diuji sakit yang sama, macam mana dia nak buat? Saya mungkinlah Allah bagi sedikit ilmu, saya boleh usahakan, okay. Tapi orang lain, contohnya, ramai yang masuk hospital contohnya, dia tak tahu pun JKSP, dia tak tahu pun macam mana berurusan dengan pihak hasil sebagainya kan. Jadi yang dalam kepala dia, ini hari-hari doktor cakap buat rawatan tu, rawatan ni MRI lah, CT scan lah, ini semua kos yang tinggi. Okay? Jadi pada masa tu saya fikir apa pun keadaan lepas sama ada anak saya sembuh atau tidak, saya memang dah tanam dalam jiwa saya lah. Masa tu saya kata, lepas ni saya akan sedaya upaya lah bantu siapa saja yang Allah datangkan untuk mudahkan. Sampai ada keadaan tu saya sampai berdoa pada Allah ni. Setiap kali kita ulang-alik daripada Muar ke Singapura tu, banyak doa saya, ya Allah angkatkanlah beban yang ditanggung oleh parents yang menanggung anak kanser ni datang kepada saya. Okay? Datang kepada saya. Itu antara doa saya lah. Dan Alhamdulillah sebenarnya benda tu yang bawakan kita rasa bahagia. Sebab apa? Kalau Allah angkat semua beban orang datang pada kita, kan Allah dah jamin Allah tak akan uji saya melainkan apa yang saya mampu tanggung. Jadi kalau Allah datangkan beban tu, maksudnya Allah akan bagi pada saya sesuatu yang besar supaya saya boleh membantu. Itu je yang saya fikir. Dan Alhamdulillah saya rasa benda tu
Allah jalankan dengan lancar lah. Alhamdulillah, saya rasa tenang. Saya rasa hari-hari saya tak fikir sebab sampai saya boleh cakap lah dekat wife saya, hidup saya tak ada masalah lah, saya kata. Kecuali satu, kalau Allah benci saya bermasalah. Tapi lain pada itu, kita tak akan bermasalah sebab kita pasti mampu tanggung. Okay? Tapi nak menanggung, nak menyelesaikan apa yang kita ujian yang datang pada kita ni, salah satu syarat dia adalah kita kena ada ilmu. Jadi kita kena, sebab itu kalau kita tengok dalam Quran, Allah sebut Allah akan angkat darjat orang beriman dan orang yang menuntut ilmu. Maksudnya, setiap hari kita kena tambah ilmu. Okay, kita kena tambah ilmu yang boleh dekatkan kita pada Allah, ilmu yang boleh jadikan kita positif, ilmu yang boleh beri kita keyakinan yang tak goyang. Maksudnya, ujian iman ni, sebenarnya iman ni dia naik dan turun. Ada ketika kita diuji, kita tak mampu tanggung. Okay? Kita akan ada rasa was-was dalam hati kita. Kan? Kita kena minta pada Allah lah untuk beri kita ilmu dan jadikan kita orang bertakwa. Sebab Allah jamin, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Okay? Tingkatkan takwa kita, nescaya Allah jadikan kita orang yang pandai. Itu jaminan Allah. Kadang-kadang kita tengok dia ni biasa je, tapi ilmu dia tinggi. Sebab apa? Sebab yang mengajar dia tu direct daripada Allah. Allah berikan ilmu. Tak semestinya kita ilmu tu dekat sekolah, dekat universiti. Okay? Ilmu ni datang daripada berbagai. Jadi kita kena tingkatkan ilmu. Saya nak kongsi sikit. Kalau ada masa banyak, ada masa lagi tak? Ada masa lagi kan? Boleh teruskan Cik Izzah. Okay, okay. Saya nak kongsi tentang konsep ilmu ni sebenarnya. Dia ibarat masalah yang kita tanggung ni sebenarnya, dia tak akan jadi masalah kalau kita ada ilmu. Betul tak? Kita tak akan ada masalah kewangan kalau kita pandai tentang pengurusan kewangan. Okay? Kita tak akan ada masalah kalau kereta kita rosak. Kita tak risau pun sebab apa? Kalau kita pandai tentang ilmu kereta. Okay? Saya nak bawa satu cerita. Ini cerita analogi berkenaan dengan ada 3 orang pelajar universiti. Dia orang ni nak pergi camping. Bila nak masuk camping, nak pergi hutan ni, dia orang engage dengan satu tok batin lah, orang asli. Okay? Supaya untuk jadi dia orang punya tour guide lah. Jadi pada hari yang ditetapkan, dia orang pun datanglah jumpa dengan tok batin ni untuk masuk ke hutan. Bila dah jumpa dengan dia orang ni, tahulah daripada bandar ni, budak universiti ni kan. Bila nak masuk hutan ni, dia akan siapkan, okay, kalau berapa hari makanan, okay, kemah. Kemudian fikirkan binatang buas, ada ular ke apa semua, siaplah dengan barang-barang, dengan teropongnya, segala benda alat dibawa. Okay? Bila jumpa dengan Tok Batin, dia tengok Tok Batin ni, baju tak pakai, seluar pendek, slipper pun tak ada, bawa parang satu. Okay? Dah tunggu dia orang. Yang seorang ni tanya Tok Batin, Tok, macam ni je ke pakai nak masuk hutan? Apa jawapan Tok Batin? Biasa. Bagi orang yang berada ilmu, okay, semua benda jadi biasa. Jadi masuklah ke hutan. Bila masuk ke hutan, dalam perjalanan masuk ke hutan tu, yang 3 anak muda ni bawa backpack yang penuh dengan barang. Okay? Dah tentu bawa beban. Jadi, bila bawa beban ni, dalam perjalanan ni dah tentu kita penat, kita lapar, kita nak rehat, kita nak makan kan. Tapi bila tanya Tok Batin, Tok jauh lagi ke? Dia kata tak jauh. Terus berjalan. Sebab Tok Batin ni apa pun dia tak bawa. Beg apa pun tak ada. Dia ringan. Okay? Dalam perjalanan tu, tiba-tiba dengar bunyi benda jatuh dekat dalam semak. Punyalah terkejut 3 anak muda ni. Yang seorang ni tempik. Lari. Jadi 3 ni lari. Dengan beg berat dan sebagainya. Lari. Jadi yang seorang ni keluarkan teropong. Bila tengok Tok Batin ni masuk ke semak tadi, keluarkan buah durian. Jadi apa berlaku? Dah mula. Engkau lah, kenapa kau jerit? Kan aku dah terkejut. Yang kau cakap lari, kenapa? Nampak? Bila tak ada ilmu, kita akan mula menyalahkan orang. Sikap tak ada ilmu ni, kita akan mula salahkan. Jadi, lepas pada tu, yang seorang ni cakap, okay, lepas ni kita jalan sebelum Tok Batin.
Okey, biar Tok Batin duduk kat belakang, kita jalan ke depan. Jadi bila dia orang sampai dekat Tok Batin ni, tengok Tok Batin ni dah jilat jari lah, derian ni dah habis. Maknanya Tok Batin dah kenyang, dia orang masih lapar. Okey, jalan. Bila jalan, dengar lagi ada semak bergoyang. Yang tiga-tiga ni semua lari pergi ke semak tu. Tiba-tiba menjerit. Sebab apa? Ada babi hutan. Jadi Tok Batin kan tadi di belakang. Jadi bila dia orang lari, yang seorang ni tegur Tok Batin, "Tok, lari." Tapi Tok Batin ni tak lari. Sebab apa? Sebab dia tahu. Sebab apa? Babi hutan ni dia tak boleh mengelak-gelak. Bila dia tengah laju, dia akan terus je. Jadi Tok Batin ni hanya perlu mengelak saja. Sedangkan yang 3 anak muda tadi lari searah dengan babi hutan. Itulah perumpamaan sebenarnya hidup kita tanpa ilmu. Bila nikmat yang datang, kita lari. Bila musibah yang datang, kita dekati. Okay? Jadi, pentingnya ilmu pada saya, sebelum kita memahami ujian tu apa, okay? Bila ujian datang ni, kadang-kadang kerana kita tak ada ilmu, kita tak mampu nak menilai ujian itu apa. Tapi untuk saya, bila kita lalui perjalanan ni, kita faham yang ujian itu adalah kasih sayang daripada Allah. Ujian ini menjadikan kita lebih kuat. Ujian ini menjadikan kita lebih positif. Dan ujian ini sebenarnya, saya bagi tahu wife saya, anak kita, perumpama perjuangan kita merawat anak kita ni seperti kita pergi ke medan perang. Bila orang pergi ke medan perang ni, untuk apa? Maknanya dia pergi berjuang, dan pastinya bila berjuang di medan perang ni, antara benda yang akan berlaku adalah kematian. Okay? Jadi bila kita mati, perjuangan kita tu untuk apa sebenarnya? Perjuangan kita tu adalah untuk generasi ke depan, untuk menyelamatkan orang lain. Samalah perjuangan kita lalui dengan anak kita, dengan tujuan untuk membantu orang lain. Sebab itu kita bila anak kita meninggal, saya sendiri, anak saya meninggal pada masa tu hari Ahad, pukul 4.26 pagi. Lepas subuh, kita dah siap kapankan dia. Kemudian kita bawa balik sendiri ke Muar. Sebab anak saya disimpan, meninggal di HPKK, tapi kita kebumikan di Muar masa tu. Ada nurse tanya saya, ada sewa van jenazah? Saya kata tak ada. Kita bawa balik sendiri. Dia kata kuatnya encik. Bawa balik anak sendiri. Saya kata masa kita pergi Singapura pun kita bertiga. Kita daripada Muar datang HPKK pun kita bertiga. Kita balik pun kita bertiga. Jadi saya kata tak ada masalah. Bila kita dah balik, Alhamdulillah Allah mudahkan semua. Tengah hari dalam pukul 12 lebih tu dah siap ke bumi semua. Hari yang sama saya terus pergi ke Jabatan Pendaftaran uruskan surat mati dia. Esok pagi saya dah gerak balik ke KL sebab saya masa 9 bulan tahun 2024 tu saya tak dapat fokus pada kerja apa semua. Hari Isnin pagi tu saya dah patah balik KL untuk buat kerja. Saya tak ada duduk terbenung nak fikir nak saya bagi tahu wife saya tak ada, sebab Allah tak bagi saya rasa sedih tu. Mungkin sebab Allah nak saya teruskan tak ada buang masa, maksudnya. Maknanya kita apa yang belum selesaikan. Kemudian Alhamdulillah saya rasa sampai hari ini wife saya pun kuat, Alhamdulillah. Kadang saya tengok dia lagi kuat daripada saya pula, sebab kita ada perasaan rindu ni dengan anak ni kan. Perasaan rindu ni bila saya tengok gambar anak, kadang tengok video dia tu, dalam hati tu ada rasa. Tapi saya tengok wife saya ni tersenyum macam tak ada rasa apa. Patutnya dia lagi sedih daripada saya. Okay. So saya rasa itu sebersikitlah perkongsian saya malam ni. Jadi kalau nak dicakap pengorbanan tanpa syarat tu sebenarnya kalau kita rangkumkan semua ni sebenarnya adalah kata kunci dia adalah ikhlas. Pengorbanan tanpa syarat ni hanya berlaku apabila kita ikhlas menjadi hamba dan menerima ujian Allah tu. Dan sentiasa kita berkomunikasi dengan Allah, apa yang Allah nak. Setiap hari kita tanya, hari ni Allah nak apa? Hari ni Allah nak kita buat apa? Kenapa Allah datangkan ini? Allah nak kita belajar apa? Kalau banyak kita bercakap dengan Allah tentang Allah nak apa, kita akan lupakan kita nak apa. Itu kesimpulannya. Maknanya kalau kita utamakan Allah, kita jadi hamba, kita tak akan bersoal apa-apa yang Allah tentukan pada kita. InsyaAllah hati kita akan tenang. Dan matlamat kita lebih jelas, apa yang kita lalui, Allah akan bukakan jalan dengan mudah untuk kita lah.
serba sedikit setakat itu. Um, kalau nak tambah, saya pun tak tahu nak tambah apa lagi. Sebab saya rasa saya rasa saya berkongsi santai-santai je. Mudah-mudahan apa yang dikongsi tu sedikit sebanyak kita dapat ambil pelajaran, kan. Okey, saya serah balik pada Puan Dania lah. Mungkin ada di antara parent tu nak tanya-tanya ke apa, kita santai-santai lah. InsyaAllah. Okey, terima kasih. Terima kasih banyak Cik Rizal, Puan Intan. Terima kasih banyak memberi makna lah kepada semua parents kat sini kot. Banyak pun sisi motivasi juga sebenarnya kan untuk parents. Macam mana yalah Cik Rizal kongsi tentang hakikat hamba, hakikat ilmu dan ikhlas sendiri kan. Yang kadang-kadang mungkin kita pernah belajar tapi kita as we go along besar ni kadang tak ingat benda tu. Kita lupa kan benda hakikat hamba ilmu dan ikhlas kan. Ada apa soalan ke pada peserta? Ada nak berkongsi ke pada Cik Rizal? Ada isteri lah, Puan Intan. Ada tak buat soalan? Cik Syah, Kak Shima. Silakan ada soalan atau ada nak sharing ringkas-ringkas, bolehlah. Silakan. Terima kasih banyak ya, Cik Rizal. Perkongsian yang mantap kan. Saya Sama. macam pergi slot motivasi malam ni. Alhamdulillah. Nanti kita boleh panggil lagi ni. Bersedialah untuk forum kat depan ni, Cik. InsyaAllah. Okey. Kita boleh panggil ibu bapa lain pula pasal jarang dengar perkongsian daripada bapa. Betul kan? Dia kena bapa-bapa buat forum pula lepas ni nak dengar. Apa ni, akak terkesan lah masa Rizal cerita pasal apa tu, hamba, dan Faizal cerita pasal apa ni, kita siapa cerita tadi, cakap tadi pasal kita letak kita punya apa tu, macam ialah anak kita kan, kita letak kat hati, patutnya kita letak kat tangan kan. Pasal hari tu akak pergi jumpa Mak Hairunisa sehari sebelum Hairunisa meninggal kan. Akak bercakap dengan dia tu, akak rasa macam akak rasa apa yang dia rasa lah. Pasal yelah Kak Cik walaupun dia survive, Yelah. dia kadang dia dengan dah tak nampak, bedridden, VVS, rasa sangat apa yang Baizura rasa, Mak Hairunisa rasa kan. Dia orang dekat luar negara ya, Kak? Tak, KHPKK. Yang dekat Dubai, dekat mana tu? Dia baru balik. Oh, dah balik. Okey. Dia balik. Kemudian Tengok dia ada dalam video tu nampak elok, sihat kan? yang itu 2 tahun dia dekat Arab Saudi. Mak dia kerja sana kan. Sempatlah dia bawa. Jadi macam akak rasa apa yang dia rasa pasal yelah kita letak anak kita tu di hati yang dalam kan. Sebab tu kita susah nak lepaskan. Bila ada berlaku sesuatu macam kat cik yang memang kita rasa sangat-sangat macam tu lah. Betul lah apa yang Izzah cakap. Pak Izzah cakap kan, kita kena belajar lah letak benda yang kita sayang tu di tangan, bukan di hati kan. Yang tu yang akak nampak lah. Yelah bukan mudah kan, macam anak kita sayang lah. Macam Khairunisa tu the only anak yang ada bersama Baizura kan. Memang masa sehari sebelum Nisa meninggal tu memang rasa sangat apa yang Baizura rasa. Sebab itulah yang Kak cakap tu, pasal kita anak tu kita terlampau sayang, kita letak di sudut hati yang dalam kan. Jadi kalau kita letak di utamaan tu di tangan tu, senang nak dilepaskan. Itu antara poin yang penting sangat tu. Ya. Supaya kita lebih rasa yang kita ni sebenarnya hamba. Macam itulah. Bagus sangat kongsian hari ni. Kalau terima kasih Kak Shima. Kak Shima, kalau Kak Shima pernah tengok video seorang ibu dari Palestin ni, Gaza. Pernah tengok tak? Pernah dengar tak? Yang satu persatu anaknya meninggal. Anaknya dibunuh lah oleh rejim Zionis. Tapi apa yang dia cakap ialah, ya Allah, ambil lah sampai kamu redha. Sampai Allah tu redha lah. Uji, ambil sampailah Allah tu redha. Sebab kita pun
our ultimate goal, kita nak kembali pada Allah dalam keadaan Allah tu redha dan kita pun redha pada Allah kan. InsyaAllah dah. Kita sama-sama usaha. Rasa Cik Syah nak cakap something tu. Silakan Cik Syah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Faizah dan semua tim Raudah Jiwa. Saya sebenarnya nak ucapkan selamat datang kepada Puan Hamidah Tajuddin, rakan kami yang lama berjuang untuk memberi sokongan kepada pesakit kanser kanak-kanak dulu di Hospital Kuala Lumpur dan sekarang ni dah betulkan ada Hospital Tuanku Azizah. Ya, Puan Hamidah ni juga seperti Faizah juga nasibnya, anaknya Syukur ataupun namanya anak pun Syukur, Allahyarham Syukur, yang telah juga diambil oleh Allah lah, diambil kembali oleh Allah. Jadi kalau Puan Hamidah boleh sikit setakat 2-3 minit sementara kita ada masa ni untuk perkenalkan diri, sebab dia kayaknya orang jauh lah walaupun duduk KL. Terima kasih. Assalamualaikum Cik Syah. Dengar tak? Waalaikumsalam. Dengar tak? Sebab saya ni dekat luar sebenarnya. Boleh ke cakap sekejap? Saya ni di Kuantan. Okey, tak apa. InsyaAllah boleh share, berkongsi sedikit sebanyak apa yang saya lalui. Sebenarnya saya banyak ialah ujian, tapi Allah menguji kita sebab mungkinlah kita rasa kita ni boleh menghadapinya, kita pun tak tahu jugalah kan. Tapi saya ni still diuji lagi dengan anak yang lain juga kan. Jadi saya harap, dengar tak? Dengar. Teruskan. Dia dengar ya? Saya harap semua ibu-ibu boleh menerima takdir kita, supaya kita sama-sama. Saya kalau misalnya saya nak bercerita, saya ni ada tengah jalan ni. Saya nak cerita ni kan saya sedih lah sikit. Tapi saya masih still lagi memang mengingat anak saya juga. Sentiasa ingat walaupun dia dah tak ada. Dan masih lagi, saya teringat anak saya bila cakap dengan kakak dia. Arwah sendiri cakap dengan kakak dia kata, kakak baby. Dia panggil kakak baby, doakan mami masuk syurga sebab kita anak syurga. Dia cakap dua-dua anak syurga. Daripada situ kan saya cakap kenapa anak ni kuat, kenapa saya tak kuat, kenapa keluarga tak kuat. Sebab itu saya pun perjuangkan anak-anak kanser semua. Kita sama-sama macam Cik Syah jugalah. Sama-sama memperjuangkan, sama-sama memberi semangat kepada ibu-ibu yang lain. Sebab kita tahu kita dah rasa macam mana yang kita rasa, diorang pun akan rasa. Diorang pun akan menghadapi apa yang kita hadap sebelum tu. Saya ni tak boleh cakap banyak tau sebab banyak gangguan dekat jalan raya ni, atas jalan raya ni. Saya dekat Kuantan, saya pergi rumah anak saya. Okey, terima kasih. Memang tak nak bagi jalan bercakap sambil berjalan, bahaya. Itulah saya cakap. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Cik Syah, insyaAllah. Saya sentiasa support. Ya. InsyaAllah kita ada sesi Raudah Jiwa ni bulanan Puan Hamidah. Okey. Dan yang online-nya bulanan, tapi akan diselang-seli juga dengan sesi fizikal juga. Jadi boleh follow terus. Kalau belum daftar, jemput daftar dekat link tu sebab nanti ada hadiah untuk siapa yang tapi saya rasa saya dah daftar dah. Sebab itu saya mencari Cik Syah, saya nakkan Zoom tu tadi. Oh, alah, minta maaf lah saya. Nanti kita pihak Rustia boleh cek balik sama ada tak nama Puan Hamidah Tajuddin. Kalau tak ada nanti saya boleh bagi nombor telefon dia, boleh hubungilah dia untuk dapatkan maklumat lanjut. Sebab Puan Hamidah ni dia dia orang lama dalam perjuangan menyokong kanser kanak-kanak di Hospital Kuala Lumpur. Sin 2012 lagi. Jadi boleh nanti Puan Hamidah juga boleh jemput kawan-kawan. InsyaAllah saya pun dah share link tu. Jadi saya pun dah share. Kita teruskan sama-sama insyaAllah. Terima kasih Puan Hamidah. InsyaAllah. Terima kasih Cik Syah. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum banyak Puan Hamidah. Tak apa, nanti kita cek nama. Kalau tak ada kita minta kan Cik Syah. Okay, thank you. Okay, jumpa lagi insyaAllah. InsyaAllah. Macam mana?
Ada lagi apa-apa nak kongsi apa-apa lagi kah? Sementara tu kalau boleh minta semua tolong isikan kehadiran dekat dalam chat box tu. Kita pun nak mengalu-alukan lah kehadiran apa tu wajah-wajah baru kan dari hospital-hospital lain selain dari HPKK, PPUM dan juga Johor Bahru malam ni ada juga yang dari hospital lain kan. Selamat berkenalan lah kita semua, insyaAllah setiap bulan kita akan jumpa lagi. Okay. Jadi ada apa-apa lagi ke? Kalau dengar cerita dari Encik Rizal, lepas tu Puan Hamidah pula kan. Macam Encik Rizal kesedihan dia dia tukar tau. Dia mungkin sedih tapi dia tukar. Dia transform sedih dia tu jadi perkara yang membina. Macam saya macam Puan Hamidah pun memang sedih. Saya pun memang sedih walaupun anak saya dah 9 tahun tak ada. Tapi saya kalau teringat memang sedih lagi lah. Kan? Ah, kita sedih tu bukan sebab tak redha kan. Bila orang sedih nangis pun bukan sebab tak redha tapi sebab itulah emosinya kan. Itulah kenangan yang ada. Tapi Alhamdulillah sekarang ni okey sikit lah. Boleh kontrol sikit. Dan macam Cik Riza cerita tadi, buat balik sendiri ke Muar kan. Dan beberapa hari lepas tu terus bekerja kan. Macam saya Tak, pula, saya meninggal 2 hari sebelum raya, sebelum Aidilfitri. dia bukan berapa hari. Hari ni meninggal, besok saya dah. Esok terus kerja. Esok terus kerja. Memang dahsyat kan. Jadi Sebab kekuatan Papa Rifki ni dia memang jiwa dia kental, doktor. kental. Saya ni alhamdulillah lah sebab dapat husband yang sentiasa, walaupun kadang-kadang kita emosional kita ni sampai rasa macam ke dalam sangat. Lepas tu alhamdulillah lah husband selalu advise macam sentiasa bersama sampai kita rasa semangat, kuat. Bila tengok muka anak-anaknya lain, saya ada 5 lagi yang masih sihat. Alhamdulillah, saya bersyukur tengok anak-anak saya yang sihat ni. Jadi saya sentiasa bergembira. Husband saya advise bergembira. Kena selalu enjoy the journey. Perjalanan kita ni menyeronokkan. Jadi kita sentiasa nampak anak kita tu sihat sebenarnya. Anak yang sakit tu lah, anak arwah tu. Sentiasa nampak dia sihat. Walaupun dalam masa sama kita sedih, tapi sebab kita nak hiburkan hati kita, kita cakap lah macam tu kat diri kita sebenarnya. Itu salah satu kata-kata semangat untuk kita lah juga. Supaya kita tak sentiasa rasa down. InsyaAllah. Untuk ibu bapa yang lain pun kena sentiasa rasa macam tu. Kena sentiasa rasa bercakap dengan diri, anak saya sihat. Bergembira dengan anak tu. Macam tu. Kena live lah, live at the moment lah. Jangan terlalu Betul. tahukan future sampai kita tak boleh live the moment. Tak boleh nak treasure the moment lah. Saya pun, macam kalau kisah saya dulu pun, tak pernah mandi jenazah. Anak kita tu lah yang pertama kita mandikan. Dan kalau ikutkan hati kita tak nak beraya kan. Tapi sebab tengok anak-anak yang lain, beraya jugalah. Walaupun dengan kita sampai-sampai depan rumah mak je dah menangis satu round kan. Tapi raya juga. Pergi juga raya. Sebab memikirkan anak-anak yang lain kan. InsyaAllah ibu ayah semua kat sini pun semua kuat-kuat belaka. Kalau tak kuat Allah tak pilih kan untuk ujian ni.